أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang dimuliakan ahli jawatan kuasa masjid, para imam, para bilal, para asatidzah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla kerana melimpah kurnia hidayah dan inayahnya dapat kita berkumpul pada hari ini dalam satu majlis yang mudah-mudahan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dinaungi oleh para malaikat. Hari ini dia rasa kekok sikit kerana saya buat pertama kalinya kembali, bukan buat pertama kali pulang ke kampung. Pulang ke kampung tu selalu lah kan. Buat pertama kalinya diberikan ruang untuk bercakap di hadapan masjid yang mana, di hadapan jemaah masjid yang tempat saya membesar lah. Daripada saya kecil sehinggalah saya sebelum masuk ke sekolah asrama tu, memang di sinilah tempat kita solat kan. Dan banyak ataupun ramai wajah-wajah yang baharu ataupun mungkin wajah lama tapi saya dah tak kenal macam tu lah kan, kerana pertambahan umur dan lain-lain lah. Ala kulli hal, syukur alhamdulillah dapat pulang ke kampung dan dapat insya-Allah berkongsi serba sedikit bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini, bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah pada tahun baharu kita yang baru sahaja pada tanggal 2 Muharram pada hari ini. InsyaAllah saya akan sentuh beberapa perkara ataupun tajuk yang diletakkan ataupun ditetapkan pada hari ini ialah berkenaan dengan hijrah antara pengorbanan dan strategi. Hijrah antara pengorbanan dan strategi. Bila kita sebut hijrah ini tuan-tuan dan puan-puan, hijrah dalam bahasa Arab, perkataan ha, jim, ra dan juga ta marbutah itu, dia ada dia punya kata akar dia. Kita belajar bahasa Melayu kan, kata akar, ataupun orang putih panggil root word lah. Okay. Perkataan hijrah ini, kata akarnya adalah daripada perkataan ha, jim dan juga ra. Hajar, hajar ataupun hajrun kan? Dan biasanya apabila orang memberikan maksud kepada hijrah, orang ramai akan memberi definisi bahawa hijrah ni adalah perpindahan lah. Sama ada perpindahan fizikal, kita berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain, ataupun mungkin perpindahan spiritual. Sebagai contoh, dulunya kita tak baik jadi baik dan seumpamanya. So dia berkaitan dengan peralihan. Itu definisi yang selalu orang bagi lah bila sebut berkaitan dengan hijrah. Cuma yang kalau kita lihat hijrah itu sendiri, perkataan ha, jim, ra itu dalam bahasa Arab, ianya sebenarnya merujuk kepada makna tark, tarakaf, iaitu meninggalkan. Itu makna sebenar hijrah, meninggalkan. Bermakna bukanlah kita kata maksud hijrah perpindahan tu salah, tak. Tapi ada perkara yang kita tertinggal selama ini, iaitu hijrah itu makna asalnya adalah tinggal, meninggalkan. So secara umumnya kita faham bahawa bila kita sebut berkaitan dengan hijrah, dia mesti akan membawa makna sesuatu perkara yang dahulunya kita lakukan, kita tinggalkan dulu secara total, kemudian baru kita beralih kepada benda lain. Itu makna hijrah yang sebenar. So hijrah dia bukan semata-mata perpindahan daripada A saya nak ke B sebagai contoh kan, daripada jahat saya nak baik, tak. Tapi hijrah makna asalnya adalah yang lama tu saya tinggalkan sepenuhnya terlebih dahulu, kemudian baru kita bincang nak pergi mana. Begitu. Okay? So hal ini dipaparkan secara jelas lah kalau kita lihat dalam sirah sendiri, sirah Nabi SAW dan juga para sahabat. Hijrah terbesar yang dilakukan oleh para sahabat bukan hijrah fizikal, bukannya hijrah daripada tempat A dia pergi ke tempat B. Itu hijrah lah. Tapi hijrah yang terbesar yang dilakukan oleh para sahabat adalah hijrah akidah. Bila mana para sahabat yang dahulunya bergelumang dengan kejahilan pada zaman jahiliyah, maksudnya mereka melakukan perkara-perkara yang teruk lah, berzinanya, waliyazubillah, okay? Makan riba, judi, menyembah berhala dan lain-lain kan.
Selepas sahaja mereka mendapat hidayah Islam tersebut, apa yang mereka lakukan terlebih dahulu sebelum pergi beramal dengan apa yang Islam anjurkan? Apa perkara pertama yang mereka lakukan? Mereka tinggalkan secara total amalan-amalan buruk yang mereka lakukan pada zaman jahiliyah. Selepas itu baru mereka beralih kepada amalan-amalan yang dianjurkan dalam Islam, mentauhidkan Allah, sembahyangnya, zakatnya, puasanya dan seumpamanya. Dan meninggalkan itu, tuan-tuan dan puan-puan, dia mesti keseluruhan lah, dia tak boleh sikit-sikit. Ada ke kita tengok para sahabat bila mana selepas dia dah menerima hidayah Islam, ada tak lagi dia main riba sebagai contoh? Tak ada. Ada tak lagi dia sembah 1-2 berhala? Tak ada. Dia tinggalkan secara keseluruhan. Kemudian baru dia beralih kepada agenda ataupun amalan-amalan yang dianjurkan dalam Islam. So itulah erti hijrah yang sebenar. Dengan erti kata kita meninggalkan benda lama yang kita lakukan itu secara total, kemudian baru kita beralih kepada fasa yang baru. Saya buat contoh paling mudah dalam kehidupan kita. Zaman sekarang ni, mudah-mudahan relevan lah kat sini ya. Zaman sekarang ni orang nak beralih kepada gaya hidup sihat. Contoh lah kan, so orang muda macam saya ni sibuk sekarang kan, nak berjogging, nak exercise, makan sihat dan lain-lain kan. So ada seseorang tu sebagai contoh, Ahmad nama dia kan. Dia selama ni dia hidup, dia tak jaga gaya hidup dia. Maksudnya dia ni gaya hidup dia teruk lah. Makannya tak jaga, gula tak kontrol, garam tak kontrol, semualah kan. Kemudian isap rokok sebagai contoh. Kemudian exercise pun tak pernah. Tak pernah sekali buat exercise sebagai contoh. Memang gaya hidupnya tidak sihat langsung. Tiba-tiba pagi-pagi dia bangun daripada tidur, macam mana entah tiba-tiba Tuhan bagi hidayah pada dia. Dia terlintas pada hati dia, aku rasa start daripada hari ini aku nak hidup dengan cara hidup yang sihat sebagai contoh. Apa yang dia kena buat terlebih dahulu? So sekarang kita nampak dia nak berhijrah ataupun tidak? Dia nak berhijrah kan, daripada gaya hidup yang tidak sihat, dia kena beralih, dia nak beralih kepada gaya hidup yang sihat. Apa perkara pertama yang dia kena buat, tuan-tuan dan puan-puan? Soalan dia, perkara pertama kalau kita nak aplikasikan tadi lah, makna hijrah yang saya sebut pada awal ni tadi. So untuk Ahmad ni, apa yang dia kena buat terlebih dahulu? Dia kena tinggalkan semua gaya hidup yang tak sihat tu terlebih dahulu, baru dia bincang pasal benda sihat apa yang dia nak buat. Dia tak boleh kalau macam tiba-tiba dia bangun pagi, aku rasa nak gaya hidup sihat, kemudian dia pergi jogging, kemudian dia jagalah makanan sikit sebagai contoh kan, makan dia jaga, gulanya kontrol, garamnya kontrol, sampai tengah hari isap rokok balik semula. Maka itu penghijrahan yang tidak sempurna. Kerana kita sebut tadi, penghijrahan yang sempurna adalah awak perlu meninggalkan perkara yang lama itu secara keseluruhan terlebih dahulu. Kemudian baru kita beralih kepada fasa yang baru. So saya nak memperbetulkan konsep hijrah di sini lah. Bila kita sebut berkaitan dengan hijrah, tuan-tuan dan puan-puan, dia mesti ada 2 unsur. Pertama, tinggal dulu benda yang lama secara total, kemudian baru beralih kepada fasa yang baru. Boleh Ini dari sudut maksud ataupun definisi dia. Biasalah kalau kita dalam perbincangan para ilmuwan sebagai contoh, apa-apa sahaja topik yang nak dibincangkan, perkara pertama kita kena bincang definisi terlebih dahulu, maksud kita terlebih dahulu, supaya kita boleh tetapkan bahawa kita berbincang di atas poin yang sama. Tidaklah nanti tuan-tuan dan puan-puan faham hijrah lain, saya faham hijrah lain, tak boleh lah. So kita kena letak definisi ataupun makna dia yang disepakati bersama terlebih dahulu. Okey, selesai. Kita beralih seterusnya tuan-tuan dan puan-puan kepada, saya sebut tajuknya tadi adalah hijrah antara pengorbanan dan juga strategi. Okay. Bila kita sebut hijrah ini tuan-tuan dan puan-puan, sekejap lagi kita akan tengok beberapa peristiwa dalam sirah dan bagaimana kita nak aplikasikan dalam kehidupan kita. Bila kita sebut berkaitan dengan hijrah, dia tak boleh lari daripada 2 perkara utama. Pertama, hijrah itu mesti menuntut kita untuk berkorban. Itu nombor 1. Sebab itu dia perlu ada pengorbanan. Yang kedua, hijrah dia bukan sembang isu pengorbanan sahaja, tapi hijrah ini juga berkaitan dengan strategi. Contoh faham strategi? Apa makna strategi? Perancangan. Bahasa mudah dia, perancangan.
Maksudnya bila kita kata kita nak berhijrah sebagai contoh daripada kehidupan yang tidak baik kepada kehidupan yang baik, dia tak dapat lari dua benda ni kita kena hadap. Yang pertama, banyak benda yang kita terpaksa korbankan. Dan yang kedua, perlu ada planning, perlu ada perancangan ataupun strategi. Betapa ramai orang gagal untuk berhijrah dengan baik di atas muka bumi Tuhan ini kerana mereka sekadar mahu berhijrah tapi mereka tak ada perancangan. Minta maaf cakap kalau kita tengok sebahagian artis sebagai contoh. Kita perempuan tengok artis kan, ke saya seorang yang tengok artis dalam lewat. Tengok kan, pencen-pencen pun tengok artis juga kan? So kalau kita tengok artis punya trend, dulunya tak bertudung, kemudian sekarang nak pakai tudung. Tuan-tuan perasan tak? Ada beberapa orang yang tak perlu kita namakan lah. Dia pakai tudung setahun, 2 tahun, tahun ketiga buka tudung balik semula. Apa faktornya penghijrahan itu gagal? Okey, dia mungkin salah satu daripada dua perkara ni dia tak hadapi dengan baiklah. Mungkin ada perkara yang dia tak dapat nak korbankan, satu. Ataupun yang kedua, dia nak berhijrah tapi tidak ada strategi. Contoh, bila seseorang itu nak berhijrah, daripada tak pakai tudung, dia nak pakai tudung. Ataupun daripada jahat, dia nak jadi baik. Dia tak boleh tukar macam tu je tuan-tuan dan perempuan. Dia perlu ada langkah susulan, orang panggil. Bila awak dah berhijrah nak jadi baik, bila awak dah pakai tudung, apa yang awak perlu buat? Apa strategi yang perlu awak letak? Apa perancangan yang perlu ada? Perancangan yang perlu diletakkan ialah kita perlu berterusan menambah diri dengan ilmu. Sebab apa kita tengok sebahagian artis yang pakai tudung berkekalan sampai sekarang dia pakai tudung? Kenapa? Kerana dilengkapkan dirinya dengan ilmu. Selepas dia bertudung tu dia join majlis ilmu, ada circle yang baik, belajar Quran. Maka penghijrahan dia itu kekal. Ada pun orang yang sekadar ikut-ikut saja trend. Dia nampak jiran sebelah dia pakai tudung, dia pun nak pakai tudung, kemudian buat hidup seperti biasa. Tidak ada pengorbanan yang nak dilakukan, tidak ada planning ataupun strategi yang diletakkan. Pada akhirnya dia akan tumpas sekali lagi kepada syaitan. Jadi bila kita sebut berkaitan dengan hijrah, dia mesti tak dapat lari daripada dua perkara ini. Itu mukadimah dia tuan-tuan. Kita lihat beberapa siri pengorbanan. Kita mula dengan pengorbanan terlebih dahulu sebelum kita beralih kepada strategi. Pengorbanan ini tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat dalam sirah Nabi SAW, bila kita sebut hijrah, tuan-tuan dan puan ingat, bila kita sebut hijrah dalam sirah, sirah tahu kan? Sirah ni maksudnya cerita-cerita yang berkaitan dengan kehidupan Nabi SAW dan juga para sahabat, yang kita panggil sebagai sirah. Dalam sirah kehidupan Nabi SAW, ada berapa kali hijrah yang Nabi lalui? Ada berapa hijrah? Saya kena tanya lah supaya bila kita berfikir, mata kita besar sikit. Okay? Berapa kali hijrah yang Nabi lalui sepanjang kehidupan Nabi? Ataupun bukan Nabi lalui lah, dalam kehidupan ataupun dalam kepimpinan Nabi SAW, berapa kali umat Islam disuruh untuk berhijrah? Ada? Saya jawab lah. Okay? Saya jawab. Memang saya tanya, saya jawab. Itu biasa. Kalau di universiti pun gitulah. Kita dengan student, kita tanya, kita jawab balik. Dia ada 3 hijrah utama yang dilalui oleh para sahabat terutama. Hijrah pertama dipanggil hijrah ke Habasyah, siri yang pertama, pada tahun 5 kenabian, pada bulan Rejab. Ini hijrah Habasyah yang pertama. Habasyah ni tuan-tuan, Habasyah ini nama moden dia adalah Ethiopia, negara yang orang kulit hitam kan. Namanya Habasyah ataupun Habasyah dalam bahasa Arab ni. Dan mereka ini yang berhijrah dalam hijrah Habasyah yang pertama ni, Nabi tak pergi. Nabi hanya minta 14 orang sahabat sahaja, selected ataupun terpilih punya sahabat untuk pergi berhijrah. 10 orang lelaki, 4 orang perempuan. Itu hijrah Habasyah yang pertama pada tahun ke-5 kenabian. Hijrah yang kedua adalah hijrah ke Habasyah juga, tempat yang sama, tapi siri yang kedua, pada tahun 7 kenabian. Ni kejap lagi saya tanya balik ni, tahun berapa saya tanya balik. Ingat tak tu? Tadi 5, yang ni 7 kan?
Baru 2 nombor nampak. Saya tak bagi 1456 lah, tak kan. 5, yang ni tahun ke-7 kenabian, hijrah Habasyah Siri yang ke-2. Kali ini Nabi upgrade, dia tambah lebih ramai orang pergi, iaitu sekitar 98 orang mengikut riwayat yang masyhur. 98 orang, terdiri daripada 80 orang lelaki, 18 orang perempuan. Nanti kita akan tengok dalam 4 strategi, apa strategi yang Nabi letakkan pada setiap hijrah ini. Kemudian barulah hijrah yang kita semua sedia maklum, iaitu pada tahun ke-14 kenabian, iaitu hijrah ke bumi Madinatul Munawwarah. So ada 3 hijrah. So bila kita nak cakap pasal hijrah dalam sirah Nabi, dia mesti sebut 3 sekali lah. Dia mesti sebut 3 sekali. Hijrah Habasyah Siri 1, hijrah Habasyah Siri yang kedua, dan juga hijrah ke Madinah. Kalau kita lihat dalam 3 siri hijrah ini, bentuk pengorbanan para sahabat akan berada di bawah 2 poin utama. Pertama, dalam ketiga-tiga hijrah ini, sama ada yang 14 orang ataupun 98 orang, ataupun di Madinah semua orang Nabi suruh ketiga hijrah, dia akan lalui pengorbanan yang sama. Pengorbanan yang pertama adalah hijrah mesti menuntut ataupun mesti memerlukan para sahabat pada ketika itu untuk meninggalkan harta dia, meninggalkan keluarga dia, dan juga meninggalkan tanah air dia. Ini 3 perkara dalam 3 siri hijrah itu mesti dia orang kena hadap. Meninggalkan apa tadi? Harta. Kemudian harta, saya pernah lupa dah. Harta, kemudian keluarga dan juga tanah air. 3 kan? Nampak tu masih fokus tu. Okay. 3 perkara tersebut. So kalau kita tengok beberapa fakta kes, antaranya kalau kita lihat contohnya kan, sahabat yang bernama Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Ini dalam peristiwa hijrah ke Madinah. Beliau adalah orang Rom, maksudnya dia bukan orang Arab. Dia orang Rom lah kan. Sebab itu dipanggil dengan Ar-Rumi, merujuk kepada orang Rom. So bila mana dia masuk Islam dan sampainya seruan hijrah, dia nak berhijrah, tapi orang Quraisy tak bagi dia berhijrah. Suhaib Ar-Rumi kata apa? Suhaib Ar-Rumi kata pada Quraisy, "Wahai Quraisy, kau tak bagi aku hijrah. Macam mana kalau aku tinggalkan semua harta aku pada kau? Kau bagi tak aku berhijrah?" Maka Quraisy ni kita tahu memang tamak lah. Dia bukan nak sangat pun kat Suhaib tu, dia nakkan duit orang tu. Maka bila mana Suhaib tu offer dia macam tu, Quraisy kata okey, kalau kau bagi harta kau pada aku, maka aku akan lepaskan kau berhijrah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Suhaib Ar-Rumi, tuan-tuan dan puan-puan, memberi kesemua harta dia kepada Quraisy, kafir Quraisy pada ketika itu, dan pergi berhijrah bersama dengan Nabi SAW sehelai sepinggan. So hijrah itu menuntut kita untuk mengorbankan harta. Nombor 1. Okay. Antara yang lain kita tahu kisah yang masyhur, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tahu sahabat yang berhijrah dengan Nabi SAW ke Madinah ialah Abu Bakar As-Siddiq. Ini fakta yang kita kena ingat lah. Nabi SAW berhijrah ke Madinah 2 orang je bersama dengan Abu Bakar. Dan Abu Bakar ni tuan-tuan dan puan-puan, sebelum turunnya perintah hijrah, Abu Bakar ni dia memang dah, istilah orang Melayu dia dah mula berangan. Apa berangan Berangan betul kan? Dia sebelum sampai lagi peristiwa hijrah, dia berangan lah. Dia kata, aku rasa macam aku kot ni akan terpilih untuk berhijrah dengan Nabi SAW. Nak dijadikan cerita, turunnya arahan hijrah ke Madinah, memang dia terpilih pun. Dan sebelum daripada dia dapat arahan rasmi itu lagi, mungkin beberapa tahun sebelum peristiwa hijrah berlaku, dia ni dah standby 2 ekor unta. Unta bukan murah kan tuan-tuan. Unta ni mahal. Okay. Dia dah standby 2 ekor unta sebelum lagi dia mendapat perintah hijrah daripada Nabi SAW. Bila orang tanya pada dia, Abu Bakar buat apa yang bela unta ni kan? Bagi unta ni makan, jaga elok-elok. Unta tu tak bergerak ke mana-mana pun, dia stay kat rumah Abu Bakar saja. Dia kata 2 unta ni nanti yang aku akan pakai bersama dengan Nabi SAW untuk pergi hijrah.
belum jadi, belum confirm lagi, dah ada dah unta tu kat rumah dia. Kita lihat dia boleh keluarkan duit beli unta yang mahal pada ketika itu, transportation yang mewah pada ketika itu, sedangkan tak ada janji yang pasti lagi pun, berkorban dengan tujuan untuk merealisasikan misi hijrah. Dan kita tahu selepas sahaja berlakunya peristiwa hijrah itu, bila mana secara rasmi dia telah dijemput oleh Nabi untuk ikut hijrah, dia menginfakkan keseluruhan harta dia, satu, dan dia nak bagi je salah satu unta tu pada Nabi. Jadi dua kan, satu dia naik, satu dia nak bagi saja pada Nabi, tapi Nabi refuse, Nabi tak nak. Nabi kata tak boleh, aku kena beli unta ni daripada kau. Dan pada akhirnya Nabi SAW membeli unta itu daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nak cerita kat sini, pengorbanan para sahabat tak kisah, tak ada duit pun tak apa, asalkan penghijrahan bersama dengan Nabi SAW itu dapat dilaksanakan ataupun direalisasikan. Banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lain. Tuan-tuan rumah boleh buka buku-buku sirah bahasa Melayu yang famous kan. Kalau kita lihat antaranya cerita wanita pertama yang berhijrah yang namanya Ummu Salamah. Bagaimana dia terpisah dengan suami dia. Suami dia dah hijrah terlebih dahulu, dia terpaksa jaga anak-anak. Kemudian bila mana Nabi benarkan dia hijrah, dialah wanita pertama yang berhijrah, bertolak melalui perjalanan 500 km lebih kurang, semata-mata untuk berjumpa dengan suami dia di Madinah dan juga menyambut seruan hijrah daripada Nabi SAW. Kesimpulan dia tuan-tuan dan puan bahawa memang hijrah, nak tak nak, dia mesti perlu kepada pengorbanan, terutamanya pengorbanan yang berunsurkan wang ataupun harta. Yang ni tak boleh lain. Okey, itu perkara pertama. Dalam hijrah, pengorbanan yang perlu kita hadapi adalah mengorbankan harta, mengorbankan perlu meninggalkan ahli keluarga dan juga tanah air. Yang kedua, dalam hijrah ini tuan-tuan dan puan, sama ada kita berhijrah dalam urusan kehidupan sekalipun, dia tak dapat lari daripada risiko kemudaratan. Risiko kemudaratan. Boleh faham saya punya penggunaan bahasa di situ? Maksudnya hijrah ini, di samping kita akan kehilangan harta, keluarga, tanah air, kita juga ada kebarangkalian boleh ditimpa dengan mudarat. So kalau ada orang yang dia kata dia nak berhijrah, tapi dia kata aku nak hijrah tapi aku perlu memastikan diri aku ni tak boleh kena mudarat, yang ini mustahil. Orang putih kata impossible. Mesti proses hijrah itu akan mengakibatkan seseorang itu perlu berhadapan dengan kemudaratan walaupun kecil. Bentuk-bentuk kemudaratan kalau kita lihat pada zaman Nabi SAW ataupun para sahabat, antara kemudaratan yang mungkin mereka hadapi bila mana mereka berhijrah adalah kemiskinan. Nombor satu, seperti Suhaib Ar-Rumi, seperti Abu Bakar tadi, bila mana dia berhijrah, semua harta dia diserahkan, maka automatically daripada dia kaya, dia jadi susah. Maka itu kemudaratan yang dia terpaksa lalui. Susah, nombor satu, miskin. Yang kedua mungkin sakit. Zaman dahulu tak ada flight, tak ada tren laju. Dan sekarang ni kita daripada Mekah ke Madinah naik tren laju kan? Bas dah tak laku dah. Bas dah tak laku dah. Padahal dulu naik bas lah kan. Zaman itu bas pun tak ada. Okey, bagi sahabat yang berkemampuan mungkinlah boleh naik unta dan lain-lain. Kalau yang tak berkemampuan barangkali jalan kaki lah. Okey, dan ini semua pasti akan mendedahkan mereka kepada risiko sakit, panasnya dan lain-lain. Okey. Kemudian perubahan iklim, perubahan cuaca. Kita tahu di bumi Hijaz, di bumi Hijaz panas dan seumpamanya. Kalau mereka berhijrah ke Habasyah, lebih panas lagi dan lain-lain. Itu antara bentuk-bentuk kemudaratan yang mereka terpaksa lalui. Antara yang lain adalah mungkin mereka boleh terbunuh kerana nak berhijrah. Kita tahu bila mereka nak berhijrah ini, Quraisy tak bagi. Dan Quraisy akan cari setiap penduduk Mekah yang cuba untuk berhijrah. Dan kalau mereka tertangkap, ada risiko untuk mereka dibunuh. Maka berhijrah itu tuan-tuan, dia tak boleh lari, mesti akan ada risiko ataupun kebarangkalian kita boleh ditimpa dengan kemudaratan. Contoh peristiwanya, kalau kita lihat, antara peristiwa yang dipaparkan dalam sirah para sahabat, bila mana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dan juga kawan dia Ayyash bin Abi Rabi'ah
dan juga kawan dia Hisham ibn al-As. Ni 3 orang sahabat. Bila mana mereka nak berhijrah ke Madinah, mereka terpaksa melakukan hijrah itu dengan sembunyi-sembunyi, satu. Dan mereka terpaksa buat pakatan untuk gerak berasingan, nanti kita jumpa kat satu tempat. Okay? Kerana risau takut terbunuh, tertangkap dan lain-lain. So kalau kita lihat dalam riwayat ini riwayat yang sahih kan, disebutkan dalam riwayat yang sahih, Umar bin Khattab juga bila mana nak berhijrah ke Madinah, dia berhijrah secara sembunyi-sembunyi. So selama ini yang kita dengar cerita, kononnya Umar bila nak berhijrah ke Madinah, dia buat pengumuman, itu adalah riwayat yang tidak betul. So kita kena betulkan semula kita punya mindset lah. Yang orang kata Umar bila nak berhijrah, dia isytihar pada orang ramai. Siapa yang berani menghalang aku hijrah, maka yang isteri boleh isteri boleh jadi janda, anak boleh jadi yatim dan lain-lain. Walhal riwayat itu adalah riwayat yang tidak betul. Riwayat yang betul adalah Umar sendiri, walaupun seorang sahabat yang berani pun, terpaksa pada ketika itu buat pakatan dengan 2 lagi kawan dia yang lain untuk berhijrah secara sembunyi-sembunyi. Dan pada akhirnya kawan dia yang ketiga, iaitu Hisham ibn al-As, tertangkap, ditangkap oleh Quraisy. Maka di situ kemudaratan ataupun risiko yang mereka terpaksa lalui. Kalau kita lihat juga, antaranya adalah saya sebut tadi, yang sahabat terakhir yang berhijrah dengan Nabi SAW ialah siapa? Ini kalau lupa juga ni, aku nak makan vitamin ni. Siapa sahabat yang terakhir tadi berhijrah dengan Nabi SAW? Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang lain tu dijawablah hati. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu sahabat yang terakhir, dia berhijrah bersama dengan Nabi SAW. Cumanya bila Nabi SAW dan Abu Bakar berhijrah, ada seorang lagi sahabat yang tertinggal di bumi Mekah, iaitu Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Nabi punya menantu. Okay? Kenapa dia tinggal? Kerana ada 2 benda yang Nabi suruh dia buat. Ini juga risiko yang Ali terpaksa tanggung. Kita sebut pasal risiko kemudaratan tadi kan. Ali ditugaskan untuk tidur di tempat Nabi SAW. Kita tahu kan, bila mana berlakunya peristiwa, adanya arahan untuk hijrah ini ke Madinah. Kenapa Nabi nak berhijrah ke Madinah? Kerana Allah bagi tahu pada Nabi ada pakatan untuk bunuh Nabi. Dan pakatan ini datang daripada semua kabilah Quraisy. Dan mereka berpakat setiap kabilah ini letakkan wakil-wakilnya sendiri, kemudian kepung rumah Nabi SAW, kemudian bunuh Nabi SAW di dalam rumah. Jadi Allah dah bagi tahu Nabi. Nabi dah tahu, Nabi dia tak duduk kat rumah. Maka pada Zuhur hari yang Nabi tahu, pada malamnya Nabi nak dibunuh tu, waktu Zuhur lagi Nabi dah pergi rumah Abu Bakar. So stay sampai malam, dan Nabi suruh Ali, jadi dummy lah orang kata kan, pergi tidur di atas katil Nabi SAW. Maka pada malam tu semua kabilah-kabilah, wakil-wakil kabilah ni berkumpul mengepung Nabi SAW, rumah Nabi SAW, dengan harapan nak membunuh orang yang ada di atas katil yang mereka sangkakan Nabi SAW. Kemudian bila mereka dapati, rupanya yang di bawah selimut tu ialah Ali bin Abi Talib. Cuba tuan-tuan dan puan bayangkan kalau diorang tu, Quraisy ni tadi, tak tengok dulu siapa yang ada atas tu. Maksudnya dia pergi cucuk terus. Apa akan jadi? Ali jadi korbannya, mati. Maksudnya Ali dia rela, walaupun dia tahu aku ni memang akan ada risiko, mungkin aku akan terbunuh, tapi tak apalah demi Nabi SAW. Satu. Tugas dia yang kedua yang Nabi bagi pada Ali ialah Ali kena jadi wakil kepada Nabi SAW untuk pulangkan harta-harta yang orang Quraisy suruh Nabi Muhammad simpan. Ini peliknya Quraisy ni tuan-tuan ni. Dia tak suka Muhammad, tapi setiap kali mereka nak pergi musafir, harta-harta mereka yang banyak ni mereka akan tinggalkan di rumah Nabi SAW supaya Nabi jaga. Padahal dia tak suka orang tu. Kalau kita tak suka orang, macam mana?
Kalau tuan-tuan lah tak suka seorang individu tu kan, tengok muka, bukan tengok muka, tengok pagar rumah pun tak nak kan, kerana memang tak suka. Tapi mereka ni tidak. Mereka tahu bahawa Muhammad ni, walaupun kami tak suka pada dakwah yang Muhammad bawa, tapi kami tahu Muhammad ni jujur. Maka kalau kami nak musafir, kami pergi tinggalkan harta kami pada Muhammad, biar Muhammad jaga. Itu nak kata otak orang Quraisy ni dia tak berapa center. Okay? Macam mana awak boleh tahu Muhammad ni jujur, tapi bila mana Muhammad membawa satu dakwah, kau pergi tolak dakwah tu, tapi harta kau simpan kat dia. Jadi dia agak pelik ya, dia punya minda dia kat situ. So perbuatannya itu kontradik dengan dia punya stand ataupun kefahamannya. Jadi bila Muhammad dah pergi berhijrah, Nabi SAW berhijrah dengan Abu Bakar, maka harta-harta tinggalan orang Quraisy ni masih ada kat rumah lagi. Nabi dah bergerak ke Madinah. Maka Nabi suruh Ali untuk pulangkan, tolonglah pulangkan, distributekan balik, edarkan balik harta-harta ini kepada tuannya. Maka Ali buat. Dan Ali buat, setiap kali dia pulang itu mesti orang akan tanya dia, betul tak? Muhammad mana wahai Ali? Tuan-tuan bayangkanlah macam mana nak berhadapan dengan orang, nak jawab apa ni? Setiap orang yang dipulangkan harta tu tanya benda yang sama, mana Muhammad? Kalau orang tu ambil, tangkap dia, tak pisau kat dia ke? Baik kau beritahu Muhammad kat mana kan? Tapi dia rela, tak apalah, asalkan Nabi SAW dan Abu Bakar selamat untuk pergi berhijrah. Maka ini bentuk-bentuk pengorbanan tuan-tuan dan puan-puan yang risiko kemudaratan yang mungkin ataupun terpaksa dihadapi oleh para sahabat. Mereka rela demi memastikan misi hijrah itu berlangsung dengan baik. Jadi kesimpulannya untuk pengorbanan ini tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita sebut pasal hijrah, dia tak dapat lari daripada dua. Sama ada kita terpaksa meninggalkan, mengorbankan harta ataupun orang-orang yang kita sayang ataupun tanah air kita, dan juga kita mungkin terdedah kepada pelbagai unsur-unsur kemudaratan. Itu perkara yang pertama. Okey, selesai Selesai isu pengorbanan. Sekarang kita beralih kepada, tuan-tuan okey? Tuan-tuan okey? Jangan risau, tak ada peksa pun, tak ada periksa. Kalau student ni risau lah, cakap doktor cakap banyak ni, banyak soalan akan tanya ni kan. Di sini tak ada. Kita nampak teman-teman dapat senyum tu pun okey dah. Okey, ada respon tu, okey, baik dah tu. Okey? So kita beralih kepada perkara yang seterusnya yang berkaitan dengan strategi. Sebab saya nak sebut dua perkara kan, pengorbanan dan juga strategi. Pengorbanan dan juga strategi. Strategi ni planning lah ataupun perancangan. Kita lihat beberapa bentuk perancangan yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang diletakkan oleh Nabi SAW dan juga dibantu oleh para sahabat dalam ketiga-tiga hijrah tadi, sama ada Habasyah 1, Habasyah 2 ataupun Madinah. Kalau kita lihat dalam hijrah Habasyah yang pertama, 14 orang tadi tu yang terpilih tadi tu kan. Tuan-tuan ingat dalam Habasyah pertama tadi 14 orang saja yang dipilih. Nabi pilih 14 orang itu dalam kalangan sahabat-sahabat yang bangsawan. Okay, ini strategi Nabi. Jadi dibincang oleh para ulama sirah, kenapa Nabi ni pilih orang bangsawan? Kenapa Nabi tak pilih dia dalam kalangan hamba? Bukankah lebih nampak kesian? Nanti Najasyi di Habasyah akan lebih kesian, akan lebih nak tolong dan lain-lain kan? Tapi Nabi punya strategi tak sebegitu. Nabi hantar 14 orang itu. Pertama, kenapa dipilih dalam kalangan bangsawan? Kerana peristiwa Habasyah pertama ini risiko dia sangat besar. Dan kalau Nabi mengutus 14 orang itu dalam kalangan hamba, kalau tertangkap, apa akan jadi? Mereka akan dibunuh begitu sahaja oleh Quraisy. Tapi bila mana Nabi SAW memilih 14 sahabat itu dalam kalangan bangsawan, kalau Quraisy tangkap sekalipun, dia bunuh tak? Dia tak akan berani bunuh. Kerana 14 orang ini semua golongan elit, beranilah dibunuh. Kalau dibunuh memang akan jadi rusuhan kaum lah, rusuhan dalam kalangan kabilah ni. Maka sebab itu Nabi pilih, kerana Nabi tahu risiko ke Habasyah 1 ini risikonya sangat tinggi. Maka aku perlu pilih orang yang berpengaruh. Satu. Yang kedua, bila nak pergi ke Habasyah ini, kita tahu Habasyah ini ada raja. Raja di Habasyah ini namanya Najasyi, dan dia beragama Kristian.
Dan Nabi hantar 14 orang yang berpengaruh ini. Bila mana orang berpengaruh datang, maka misi dakwah itu lagi mudah orang nak terima. Kalau dia hantar 14 orang itu dalam kalangan hamba pergi kat Najasyi, agak-agak Najasyi terima tak? Ini siapa ni, tak ada standard nak dakwah aku raja kot. Tapi bila mana dia hantar 14 orang bangsawan, Najasyi pun jadi malu Allah lah kalau tak nak terima. Kerana yang dihantar itu adalah golongan-golongan elit yang datang daripada Mekah. Okay? Itu antara hikmah kenapa Nabi memilih 14 orang itu dalam kalangan sahabat yang elit. Kemudian kalau kita lihat strategi yang digunakan oleh Nabi SAW ketika peristiwa Habasyah 1, sama juga 14 orang itu walaupun elit, tapi Nabi arahkan untuk keluar secara sembunyi-sembunyi. Kemudian keluar itu secara berasingan, jangan sekali nanti orang nampak. Dan juga 14 orang itu semuanya datang daripada kabilah yang berbeza-beza. Kenapa? Ini bijaknya Nabi SAW. Kenapa 14 orang itu tak boleh ke semua datang daripada Bani Hashim sahaja sebagai contoh? Kenapa daripada kabilah yang berbeza? Kita dah berhenti azan ke? Kita dah untuk azan. Boleh? Sambung sikit, insyaAllah saya cuba ringkaskan. Kita sambung tadi berkaitan dengan strategi dalam hijrah ke Habasyah Syria yang pertama. Kita dah sebut 14 orang sahabat. Dan Nabi pilih itu dalam kalangan kabilah yang berbeza-beza. Kenapa tak ambil daripada satu kabilah sahaja? Kerana Nabi tahu, kalaulah semua kabilah itu ataupun 14 orang sahabat itu datang daripada kabilah yang berbeza, dan kalau mereka ditangkap oleh Quraisy tak boleh nak buat apa-apa. Sebab kalau diambil tindakan daripada mana-mana kabilah tersebut, akan confirm akan berlakunya perseteruan antara kaum. Jadi Nabi pilih biar 14 orang ni daripada kabilah yang berbeza-beza. Mana-mana kabilah Quraisy pun tak boleh nak ambil tindakan. Okay. Itu kebijaksanaan Nabi SAW dalam mengatur strategi Habasyah yang pertama. Dalam Habasyah yang kedua, kita tahu bahawa ianya berlaku pada tahun ke-7 kenabian. Kemudian dihadiri oleh sekitar 98 orang sahabat. Dan kali ini lagi upgrade punya versi. Kalau dulunya Nabi ambil yang 14 orang itu dalam kalangan bangsawan, yang kali ini dalam Habasyah yang kedua, 98 orang ini dalam kalangan anak-anak pemimpin Quraisy sendiri, anak-anak orang kafir sendiri yang masuk Islam. Nabi pilih 98 orang pergi berhijrah ke Habasyah. So ini tamparan yang sangat kuat kepada orang-orang Quraisy. Dia duduk sembang, pumpang, anak dia sendiri pergi ikut dakwah Muhammad SAW. Maka ini perang psikologi lah. Nabi cuba memulakan perang psikologi dengan Quraisy. Bagaimana Quraisy yang menentang Muhammad, tapi anak-anak mereka sendiri mengikut dakwah Nabi SAW. 98 orang, 80 lelaki dan juga 18 orang perempuan. Dan kali inilah Nabi melantik ketua yang baharu, iaitu Ja'far bin Abi Talib. Dan ini sangat baik tuan-tuan dan puan ya. Kita dapat lihat Nabi SAW, antara sunnah yang selalu kita tertinggal adalah bila mana kita pergi bermusafir ke mana-mana, kadang-kadang kita terlupa untuk melantik ketua. Kalau kita tengok Nabi SAW dalam semua misi yang Nabi hantar pada sahabat, sama ada misi itu ramai ataupun tak ramai, Nabi mesti akan lantik ketua. So ini antara sunnah yang kita lupa lah. So bila tuan-tuan dan puan pergi bermusafir sebagai contoh rombongan ke, bukan kahwin ke, tunang ke, merisik ke, tak kisahlah ataupun rombongan sekolah ke, lawatan sambil belajar ke, make sure sunnah dia adalah melantik seorang ketua, seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Pergi ke Habasyah 1 pun ada ketua, dilantik Uthman bin Mas'ud. Dalam Habasyah yang kedua pun ada ketua, iaitu Ja'far bin Abi Talib. Dan kali ini Nabi SAW melantik Ja'far bin Abi Talib ini ketua yang datang daripada Bani Hashim, iaitu suku Quraisy yang paling dihormati. Dan kali ini confirm Najasyi yang di Habasyah akan bertambah segan lagi kalau tak terima dakwah, kerana Nabi telah pilih orang Quraisy yang paling hebat untuk menjadi ketua pada peristiwa tersebut. Okay? Dan tuan-tuan dan puan biasa dengar bagaimana berlakunya dialog antara Ja'far bin Abi Talib dengan Najasyi. Yang ini kita boleh baca dalam buku-buku sirah yang pelbagai. Okay.
Dalam peristiwa hijrah ke Madinah, yang ini lebih dahsyat lagi. Kalau dalam Habasyah 1:14, Habasyah 2:98, hijrah ke Madinah, Nabi suruh semua umat Islam berhijrah. Lagilah Quraisy gigit jari. Kau ni Muhammad itu kau 14, lepas tu kau upgrade 98. Sekarang ni habis semua orang pun nak bawa. Dan kota Mekah ni tuan-tuan dan perempuan, dia tak besar. Pada zaman itu, dia bukan seperti Mekah sekarang. Selenggok je pekan dia tu, tak besar mana pun. Jadi katakanlah kalau semua umat Islam pergi, sunyi lorong-lorong tu semua, seolah-olah macam pengaruh Quraisy itu hampir tidak ada, kerana Muhammad dah membawa hampir seluruh rakyat Mekah pergi ke Madinah. So ini tamparan yang sangat kuat. So Nabi ni dia perang psikologi dia memang A lah. Dia walaupun tidak memulakan dengan peperangan senjata, tapi dia bagi psycho Quraisy pada ketika itu. Dan Nabi suruh semua, sama ada lelaki, perempuan, hamba, orang kaya, orang susah, semua diwajibkan untuk berhijrah ke Madinah. Itu strategi Nabi. Okay? Kemudian Nabi yang terakhir berhijrah bersama dengan Abu Bakar. Dan apa mesej yang Nabi cuba nak sampaikan di sini ialah seorang pemimpin, dia kena bagi anak buah lepas dulu. Tak boleh pemimpin yang caw dulu. Kan? Ni bukan di Malaysia lah, di mana-mana lah kan. Tak kait dengan orang yang hidup ataupun yang meninggal dunia kan. Bila kita menjadi pemimpin, kita kena pastikan kebajikan anak-anak buah ni dulu, kemudian baru diri kita. Itu yang Nabi paparkan. Korang pergi hijrah dulu, bagilah semua korang selamat dulu, biarlah aku dengan Abu Bakar jadi orang yang terakhir. So kita tahu kan kalau kita naik kapal ke apa semua kan, contohnya naik kapal laut, bila kapal berhenti, siapa yang turun dulu? Nahoda turun dulu ke passenger turun dulu? Passenger turun dulu. Macam itulah yang Nabi cuba nak paparkan, bahawa biar orang lain pergi dulu, kemudian baru aku pergi, kerana aku pemimpin, aku nak tunjuk contoh pada orang. Itu mesej yang Nabi nak sampaikan. Kemudian kenapa Nabi memilih Madinah pada sesi penghijrahan yang ketiga ni? Kenapa tak sambung sahaja di Habasyah? Pertama, kerana Nabi dah buat survey. Madinah ini antaranya adalah dia strategik dari sudut kedudukan. Kerana Madinah ini adalah tempat yang pertengahan antara Mekah dan juga Syam. Bila kita sebut Syam, dia merujuk kepada negara apa tuan-tuan? Syam ni merujuk kepada utara Mekah. Contohnya Palestin, Syria, Jordan dan lain-lain. Utara. So orang-orang musyrikin Quraisy Mekah, bila mana dia nak pergi berniaga di Syam, dia confirm akan lalu Madinah. Maka Nabi pilih Madinah supaya nanti bila Quraisy nak ke Syam, kau lalu Madinah, siap kau. Maksudnya Nabi akan cuba untuk mengeksploitasi mereka lah, cuba untuk berpegang dan lain-lain lah, kerana Madinah itu berada di antara Mekah dan juga Syam. Kedudukannya sangat strategik. Yang kedua, Nabi tahu di Madinah itu ada dua suku yang namanya Aus dan juga Khazraj. Kita tak nafikan Aus dan Khazraj ni memang suka bergaduh. Walaupun mereka suka bergaduh, tapi mereka hebat berperang. Maksudnya Nabi kata, kalau aku berjaya menakluki mereka ini dan mengharmonikan mereka ini, Madinah akan menjadi negara yang mempunyai ketenteraan yang kuat. Sebab itu Nabi memilih Madinah. Okey, dan kita boleh lihat beberapa strategi yang Nabi letakkan. Antaranya seperti yang Nabi berhijrah bersama dengan Abu Bakar tadi. Nabi awal-awal lagi dah pergi ke rumah Abu Bakar, nak elak daripada dikepung di rumah. Kemudian bila nak pergi ke Mekah, ke Madinah itu bersama dengan Abu Bakar, Nabi dia menggunakan jalan yang susah. Dia tak terus ke Madinah, dia lalu jalan pantai, pesisiran pantai Laut Merah macam tu. Dan bila dari Mekah Nabi nak ke Madinah, strategi yang Nabi guna, Nabi tak ke Madinah, Nabi turun ke bawah, ke arah Yaman, kemudian pusing. Kenapa buat macam tu sedangkan jauh? Kerana kalau Nabi ikut jalan biasa, Quraisy tahu jalan. Tapi kalau Nabi guna jalan tikus lah istilah sekarang, maka Quraisy tak dapat untuk anggarkan di mana kedudukan Muhammad. Maka Nabi berkorban, biarlah jauh pun, asalkan aku dapat lari daripada ditakluk ataupun ditawan oleh Quraisy. Kemudian Nabi juga melantik pemandu perjalanan.
yang namanya Abdullah bin Uraiqid, dan dia bukan beragama Islam. So boleh lihat kat situ antara Nabi pun ada tour guide lah, tuan-tuan. So tour guide tu kiranya, tuan-tuan tahu tour guide ni, kalau kita melancong kan ada orang bawakan kita kan, ada mutawif dan lain-lain. Maka ini telah dipaparkan oleh Nabi SAW sendiri. Nak pergi ke Madinah, Nabi tak familiar dengan jalan, Nabi perlukan kepada pemandu pelancong. Macam itulah umpama. Okay? Kemudian, dan Nabi juga dia tak straight pergi ke Madinah. Nabi singgah di Gua Thur, betul? Selama 3 hari duduk di Gua Thur tersebut. Kenapa? Nak tunggu line clear. Dan Nabi suruh anak kepada Abu Bakar yang namanya Abdullah untuk jadi perisik. Kiranya Abdullah ni punya kerja, malam dia bawa berita daripada Mekah ke Gua Thur. Bagi tahulah pada Nabi Muhammad apa yang jadi kat Mekah sekarang, orang Quraisy tengah buat apa, kan? Sebelum subuh dia balik semula ke Mekah. Nampak bijak. Seorang tak nampak dia pergi berjumpa dengan Nabi itu. Nabi lantik adanya perisik, iaitu anak kepada Abu Bakar sendiri, namanya Abdullah. Dan juga peristiwa yang paling bijak sekali, yang strategi yang Nabi buat ialah, ini yang terakhir insya-Allah, yang dipanggil sebagai Tauriyah. Yang dipanggil sebagai Tauriyah. Abu Bakar dan Nabi SAW, antara strategi yang diletakkan bila mana nak berhijrah ke Madinah, Abu Bakar ni dia melakukan Tauriyah. Apa makna Tauriyah ni, tuan-tuan? Kalau nak eja, saya tolong ejakan. T-A-U-R-I-A-H. Tauriyah. Sebab saya nampak ada muslimat yang menulis kan. Muslimin dia tak boleh tulis. Ni Imam Syafi'i yang masuk terus. Apa terus kan? Ikut masing-masing lah. Nak tulis pun boleh, tak tulis tak ada masalah. Sebab tu zaman-zaman kita belajar dulu, orang perempuan yang buat nota kan. So orang lelaki ni yang ambil syafaat lah daripada nota-nota orang perempuan ni. Okay. Tauriyah. Apa makna Tauriyah? Dalam bahasa Arabnya ta, waw, ra, ya, ta marbutah. Tauriyah. Tauriyah ni dia macam tipu, tapi tipu yang tak salah. Saya tak nak guna istilah tipu sunat tu. Dia bukan tipu sunat. Dia memang, dia tak tipu sangat pun. Dia cuma orang salah faham kepada kenyataan tersebut. Contoh saya bagi, ini bentuk Tauriyah. Contoh, kalau kawan saya ajak saya makan kat mamak, dia kata, "Mat, aku nak ajak kau makan pukul 9 kat mamak." Cakap, "Okey." Kemudian saya siap-siap, saya tengok dah pukul 9 sebagai contoh kan. Kawan saya telefon, "Mana kau? Aku dah kat mamak ni." "Aku tengah on the way." Kita selalu guna ayat tu kan, "Aku tengah on the way." Okay? Kawan saya ingat on the way tu maksudnya saya dah naik kereta, tayar saya dah bergulik dan lain-lain. Tapi on the way yang saya maksudkan ialah aku on the way pergi toilet, aku pun nak mandi. Maka ini namanya Tauriyah. Tak berdosa kan tuan-tuan? Ini tidak berdosa kerana yang salah faham tu dia. Ikut dia yang salah faham. Saya tak cakap tipu. Begitu. So apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di sini, begitulah dia punya bentuk dia. Dan Abu Bakar bila dia berhijrah ke Madinah, Abu Bakar ni dia sentiasa akan duduk di belakang Nabi. Nabi duduk depan, Abu Bakar duduk belakang. Abu Bakar ni orang ramai kenal sebab Abu Bakar ni orang tua. Nabi ni orang tak ramai kenal sangat sebab dia muda daripada Abu Bakar. So bila Nabi duduk depan, Abu Bakar duduk belakang, akan ada orang jumpa lah kan? Bila kita orang dua pergi tu, mestilah akan jumpa orang tepi-tepi jalan kan. Orang akan nampak Abu Bakar, sebab orang kenal Abu Bakar. Orang akan tanya, "Wahai Abu Bakar, siapa yang duduk depan kau ni?" Orang tak akan tegur Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad orang tak kenal. Orang akan kenal Abu Bakar. Abu Bakar, yang kat depan kau ni siapa? Abu Bakar akan jawab begini, Tauriyah Abu Bakar kata, "Hadzal rajul yahdini as-sabil." Lelaki yang duduk depan aku ni adalah orang yang menunjukkan jalan. Orang yang dengar tu memang ingat ini memang pemandu pelancong lah kiranya Nabi ni. Tapi yang Abu Bakar maksudkan, Muhammad ini memang penunjuk jalan pun, penunjuk jalan hidayah. So itu Tauriyah. Dia macam tipu tapi tak. Silap dia adalah pada orang tu lah yang salah faham. Siapa suruh dia salah faham. Begitu. Jadi tuan-tuan dan puan boleh try buat, terutamanya bila orang rumah tanya. Boleh try buat kan? Pandai-pandailah buat sendiri. Jadi
dia kata tadi Ustaz kat masjid kata buat tauriah kan, ikutlah, boleh. Yang ini tidak menjadi masalah. Dia tidak dikira sebagai dusta. Maka itu strategi yang memang Nabi dan Abu Bakar berpakat. Setiap kali orang tanya, itulah jawapan dia, supaya Nabi itu tidak dikenali. Takut-takut kalau orang tahu itu Muhammad, orang bunuh. Maka sebab itu Abu Bakar buat seperti itu. So secara kesimpulannya tuan-tuan dan puan, untuk penutup pada hari ini, hijrah itu tuan-tuan dan puan, seperti yang dipaparkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat, dia menuntut dua perkara, iaitu pengorbanan dan juga perancangan. Sama juga dalam kehidupan kita juga, sebarang bentuk peralihan daripada fasa yang buruk kepada fasa yang baik, okay? Ataupun kita nak melakukan sesuatu yang dulunya kita tak pernah buat, sekarang kita nak buat, dia memang akan menuntut kita untuk berhadapan dengan dua perkara. Kita perlu berkorban, dan dalam masa yang sama kita juga perlu merancang dan meletakkan strategi. Barulah penghijrahan itu menjadi penghijrahan yang sempurna. Saya rasa cukup sekadar itu. Terima kasih tuan-tuan dan puan atas perhatian. Minta maaf ambil masa sikit sampai pukul 9. Mudah-mudahan perkongsian pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua. Saya ucap terima kasih kepada penganjur yang menjemput saya. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.